perkara tersebut atau perkara batinnya, yaitu seperti martabat orang yang khawasul khawas, yaitu seperti orang martabat yang suci diri dia daripada makhluk, lagi menyuci ke diri dia sendiri itu sebagai makhluk, yang terlebih tinggi daripada orang muqarrabi. Jadi orang khawas ni, orang yang Muslim katanya lebih tinggi kedudukan atau lebih baik kedudukan dengan orang muqarrabi, orang yang hampir dengan Tuhan, yaitu orang yang tiada ada sekali-kali melihat ada daya upaya, hanya segala perbuatan amal ibadahnya itu nikmat daripada Allah Ta'ala kepada Allah, seperti firman Allah, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, barang yang ada dengan kamu itu yaitu nikmat adalah daripada Allah SWT. Jadi orang ni, orang yang sampai kepada mentawakal kamu ada dia jelas pada diri dia, kok mana diri dia, kok mana kok Tuhan. Jadi kok diri dia dia pandai tak ada pasal digelis pada diri dia tu semuanya kepunyaan Allah Ta'ala, sama ada diri zahir dia, diri batin dia, yang dia nampak banyak Tuhan yang mentadbirkan dia. Kita nampak ada daya usaha kita, tapi bagi dia murni dia kira tak ada, pasal dia tak nampak. Kalau dia nampaknya semua daya usaha dia adalah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu dia bezanya. Kita ni kita kata kita ada daya usaha kita untuk buat sesuatu, ada usaha ikhtiar. Tetapi bagi dia murni, dia kira usaha ikhtiar itu adalah nikmat kepada Allah Ta'ala. Itu dia bezanya. Dan redha segala perbuatannya kepada Allah dan kekal dengan Allah dan berserah diri kepadanya Allah dan dihadirkan hati sertanya Allah selama-lamanya, dan syukur atas segala nikmatnya yang dia perolehi dan membaiki segala adab serta bertanya sertanya pada zahir dan batin. Jadi dia baiki adab dengan Tuhan, sebab banyak kayak kita apabila boleh apa yang molek yang disuruh oleh Allah, kita rasa usaha kita, dan apa yang kita boleh beri daripada Allah tu maka kita kata benar tu semata-mata. Tetapi bagi orang yang sabar berkawan, dia tak nampak sedikit pun kok buruk tu. Dia nampak semua yang berlaku kepada makhluk sama ada baik atau buruk, semata-mata nikmat daripada Allah. Nikmat semata-mata. So nikmat ni mana kita rasa kesedapan daripada Allah. Maknanya kalau kita sakit, sebenarnya Tuhan nak suruh kita sedap. Tuhan kita suka, Tuhan nak suruh kita sedap. Pak kita nak nampak ada nak nampak nikmat laguan. Sedek kan? Salah seorang sahabat dulu, apabila Sayyidina Ali ingin melawat dia, Sayyidina Ali jatuh air mata kerana dia tengok seksa yang sahabat dia yang amat-amat sakit itu. Yang kadang-kadang dia kulingkan tak mulut sangat, tak ada lah adu-adu, tak ada lah. Tak mulut, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit tu dengan
Alhamdulillah. Banyak kata di Sayyidina Ali. Kalau sudah bakpo terkali ubah. Kalilah ubah, bukan ke Tuhan kata setiap sakit itu ada ubah. Kecuali kalau tak ada ubah, dia mati dengan tua. Kalau ada ubah berlaku, gapo dia jawab. Dia jawab, aku tak saya ubah kau gapo. Sebab ubah yang amat besar ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jatuh kepada aku lagi ni teruk sakit buruk nikmat kepada aku. Kerana apa? Kerana apabila aku sakit malaikat bagi tolong kosok buruk aku, tolong aku supaya aku sobat. Sebab sebenarnya bukan sakit tetapi nikmat yang dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita bila ada situ itu kenapa kalau sakit ke melawan dan aduh kali gerak kuat aduh tetapi orang ni dia tak nampak saya terhadap perkara yang amat-amat menyakitkan pada dia tu. Dia rasa itu adalah nikmat yang amat besar, nikmat pada dia. Sebab dia tak jaga keadaan. Kata-kata orang dulu aku sebuah yang aku boleh. Kata-kata dia kata dah ada. Sebab kita ingat Tuhan sama kita benar kita siap kita tidak. Tuhan sama kita Tuhan kita. Kalau Tuhan kita tak kira lah. Kita ni sakit, kalau kita ni apa, kita senyap aja. Tak ada lagi baik. Sebab Tuhan kita tahu kan. Sebab kita ni apa? Dia siap kita, dia kurang sakit kita. Dia suka kita. Atau sakit pun, sakit punya penuh nikmat. Sebab dia kata, aku sakit ni lah. Dia kata dia sahabat sedang itu, aku berikan dengan mereka setiap masa. Dia mayu dulu gosok, dia kata dengan mereka. Kita serahkan dengan mereka. Kalau boleh, angin-angin tak boleh. Tapi ada kita tak boleh, tak boleh. Kalau kita yakin dengan Allah dan Rasul boleh. Sebab benda ni mudah bagi Tuhan. Bagi kita tak sepakat hidup di payah. Bagi Tuhan amat mudah dia nak orang gabung-gabung pada kita. Ya? Ada kata. Jadi dia syukur atas segala nikmatnya. Sebab dia nampak nikmat. Sebab itulah adab yang baik ataupun membaiki adab dia zahir batin dengan Allah Ta'ala. Dan dia kata di Muslim ni, dia kata ini adalah karamah yang besar. Inilah kemuliaan buik kita atau bentuk kita tu. Sebab kita nampak konyalah dia Allah. Kalau kita tak haru-haru kali, tapi kita minta lah pada Tuhan supaya kita boleh rasa lagu mana dia boleh rasa. Tetapi kalau kita boleh rasa tunjuk kita melahu kita mari satu perkataan kepada kita, Tuhan David secara aku ni utuh secara aku ni tak pakai itu secara aku ni menjaga mau kasih kepada aku, tetapi kamu mau beri aku bapalah aku tak nampak tak kena lagi apa sedangkan sari-sari memberi nikmat yang amat tetapi kerana nikmat memberi itu banyak menyebabkan nikmat itu menuduh aku daripada ingat kepada-Mu.
Semuanya aku ingat pada nikmat. Kalau sedap, ingat pada sedap. Tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah penduduk yang amat merugi. Rugi itu penduduk itu. Sepatutnya mu sedap mengingat kepada aku, mu tak sedap mengingat kepada aku. Lagu mana penduduk kamu pun mengingat kepada aku. Sebab akulah sentiasa menjaga dirimu sama ada di mana masa, di mana tempat, akulah jaga. Dia kata dia tak. Dan dia mandi di situ. Kita tak sabar situ. Dan kita minta dengan doa. Ya, sialah kita pasrahkan kita merayu. Bukan itu kita merayu. Supaya Tuhan reda kepada kita. Dengan apa amal yang ada yang kita buat ni, walaupun amal kita pasrahkan kita. Itu hanya amat buruk amal kita yang kita rasa amal yang bagi aku comel coba, tetapi kita dengan kita bagi itu yang lebih lagi comel. Sebab comel amal tetap daripada satu perkataan ikhlas. Kalau kita ikhlas betul-betul gantung ikhlas. Tanya orang-orang sebab syariat dengan ikhlas ni. Pokoknya ada kata semua payah dengan ikhlas tu. Kita tak bantu kita di mana yang gelap kita. Kita begini musim pada itu. Maksud dia orang payah. Apa dah lagi? Ulama-ulama yang menghukum kita, dia hukum kita tetapi dia royak betul, kita tak letak. Semua dia kata, kalau aku nyata ke ilmu tasawuf, maka orang akan bunuh aku. Tak tahu mana. Kalau aku nyata ke ilmu tasawuf ni, orang ramai, orang awal akan bunuh aku. So kita kata palingan kita tahu kan, kita mengaji tahu dengan itu dan mau bunuh kita. Sejak kali kita tengok pada kita orang tahu, apabila banyak kita tengok kita letih dan maksud dia tidak suka nyata perkataan. Jadi dia kata kalau kita duduk kita tahu. Berjaya kita duduk kita tahu, maka kita ada bahasa aku kita pun tak ada aku. Dia ada menyerah Allah wahyu baru. Ini saya bayar tak tahu. Habis. Seterusnya pasal menyatakan martabat kita kepada sampai kepada Allah Ta'ala. Kita nak kata atau nak akui atau nak nampak atau jelas kita nak buat ibadat sampai kepada Allah Ta'ala. Dia kata kita pilih atas martabat atau peringkat kedudukan kita. Pertama, martabat yang sampai kepada Allah untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Jadi martabat pertama kata kita salik ila Allah, kita menuju kepada Allah ni, kita kena jadi hamba Tuhan, jangan jadi hamba makhluk. Waktu kita sebenar-benarnya ni, tak ada kita nak jadi hamba makhluk. Gapo makhluk suruh kita buat, pilih Tuhan suruh kita buat lagi. Mana kita silap kepada gapo kata dari Al-Quran dan Hadis. Ada boleh kita buat ini, atau kita dengar keakuan daripada orang-orang tertentu, khususnya daripada kelompok Dajjal yang mempunyai kuasa. Nanti dia akan kata
Kalau lah aku tak tolong demo, tak berilah sesuatu pada demo. Dan saya itu demo susah, tak makan, tak baik. Dia bukan tak tahu kawan, tak buat apa yang kawan kehendaki. Kau tukar demo kalau kita. Kalau ada waktu yang kawan tak boleh waktu yang demo. Biar demo tu rasa. Oh, hebat nak gantung dengan Tuhan. Kalau aku tak ada, tak boleh kalau satu demo, mepeklah demo. Kita dengan kata ada, kita dah susah, gaji tak ada, kita makan teh, kita teh, kaya boleh pagi makan teh hari, lagi tu kita. Ada lagi tu tak apalah Tuhan. Kapur Tuhan nak kita kata pada mati pada orang. Kalau nak ada mau kena kita sama dengan kawan kan. Kapur kawan tu memang tak buat. Jadi kita kan tekan tadi. Kita akan buat wala betul tekan ni kan. Orang yang kita balik takut. Jadi nak jadi hamba tu yang benar-benar dibayar. Jadi kalau dia berbuat kepada kita dan nak jadi hamba Tuhan, kalau bapak suruh dia ke mana? Nak buat ke tak boleh buat. Kalau rasa guru-guru kita suruh nak buat, tak boleh buat. Itu ada. Jadi kalau kita ni Tuhan yang buka hidap, maka kita akan jawab mana-mana Tuhan suruh kita buat, mana-mana Tuhan lain kita tak buat. Pasal kata nak kenal guana Tuhan suruh, nak kenal guana Tuhan lain. Jadi setiap yang Tuhan suruh tu mestilah benda untuk memberi kebaikan kepada kita di negeri akhirat. Kalau tak ada kebaikan kita di negeri akhirat, tak ada, bukan dia. Mana-mana orang lagi benda yang memusnahkan amalan kita yang kita buat di dunia ni untuk kita ke akhirat penuh dengan jalan. Pasal kita payah hutan demo ke, pasal pahala kita pergi demo ke, terpaksa kita ni menghapuskan segala amalan kita. Kerana wikau ni terpaksa wikau ni ambil daripada kita, kerana kita ni menganiaya orang lain. Ini yang kita takut kita ni. Tapi sini dia kata dia banyak segi itu orang yang berbuat ibadah diri bagi Allah. Dia tak kata berbuat ibadah kepada Allah, tapi bagi Allah. Dia gunakan kata itu. Jadi orang ni, orang sebagai hamba ni, dia buat semata-mata. Kalau bahasa kita kata dia boleh buat amal ibadah, dia kata aku tak mau buat kehendak tu wujudkan kebiasaan aku. Bolehlah maya dan pemalas jaga-jaga, bolehlah ngaji Quran segi-segi, bolehlah ngaji segi-segi. Tidak kata semua kita buat kita rasa boleh-boleh. Kita tengok yang kedua. Yang kedua, martabat sampai kepada apa Allah Ta'ala, iaitu orang yang memandang bahawasanya segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala dan mana perbuatan dirinya. Mana gapo kita buat, gapo kita buat, nak buat gapo, nak buat ibadah, nak buat kerja, nak nego, nak jadi cikgu, nak jadi tukar, semua tak ada apa, bukan dia. Mana dia dapat bahawa dia tu boleh jadi cikgu tu,
Karena pakai diosin berasal ini bukan hari ini hari ini hari ini mau begitu lah terima kita jadi gabung terima surat angkat jadi penolong pegawai daerah jadi kita dah suka gitu kita tak nampak dah tu kan pagi terkait dengan saya pula dia boleh kerja apa dia kebo besar tu sama kalau dia kata panggil oleh sirik lah dia tapi kita orang syariat kita tak takut kita berasa betul dan dia usaha tunai pejabat rasa aku boleh ni apabila kita goyak itu dulu lah kawan kan tu kan kira mana tu kan tu kalau kita nak kira anak kawan tu dia boleh kau ni lah tu dia goyak sikit kita buat seluruh dia apa buat kita dia bergantung dengan kita satu pada dia maka siriklah kita kepada Allah Allah yang paling takut tu kan kadang-kadang kena bayar itu ada tak kerti itu kebaca dia kata dia pandanglah perbuatan dirinya dia tak nampak bahawa benda tu dia buat yang dia nampaknya dia buat tu semata-mata kerana Allah tak bukan tak ada azab dia lagi bukan hari ni bukan kemarin bukan minggu lepas azab dia tak ada tu. Habis. Yang ketiga, martabat sampai kepada sifat Allah Ta'ala, iaitu orang yang memandang bahawa sebenarnya tiada yang hidup di dalam alam ini, hanyalah Allah Ta'ala dua sendirinya. Apa dia sebut? Yang hidup saja. Yang hidup ni kau nunggu hayat tak ada yang hidup sebab hak lahir pada hidup tu hanya nyata apabila hidup tak ne lagi tu apa dia hak ne lagi tu ilmu kudrat iradah samu basar kalam tahu dah arti gitu kudrat maknanya kuasa atau rejekan iradah maknanya kehendak apa ni ilmu maknanya lebih pandai tahu padu samu artinya mendengar masa artinya melihat kala artinya kecil atau berkata-kata jadi ini sifat ini hanya jatuh apabila hidup jadi dia juga hidup soal kalau kita tiga tengok Tuhan orang hidup dia kalau kudrat dia tak tahu sedangkan benda itu semuanya ada tetapi orang yang tulis ni dia royak kita tu seolah-olah kita faham bahawa tidak nyata ilmu kudrat iradah sama pasal kalian tak nyata jika sekiranya tak hidup orang mati ada kena nyata orang pandangnya dia mau tinggi seperti itu dia kalau dia tengok kalau dia pilih tinggi kata-kata tak sampai kita nak mimpi jadi hiduplah semua sifat-sifat benar lagi itu nyata jadi kata tak ada hidup kau hidupnya Tuhan sebab apa kau hidupnya Tuhan sebab hayat-hayat dan sifat Tuhan sifat Tuhan duduk di Tuhan bahawa duduk di kita
Tiba tu Tuhan mustahil duduk di kita. Baik kita nyawa susah-susah ni, kita faham. Kita nyawa susah-susah ni hanyalah nak menyatakan dalil, nak menyatakan, nak tunjuk bahawa mu hidup tu, nak ayat akulah dia kata Tuhan. Nak hidup mu takut kan? Tidak orang lain, tidak takut mu hidup tidak. Tidak kata tari mu hidup tidak kata semua orang belajar lain. Nak hidup pokok tu kena ada 4 perkara, iaitu kena ada udara, kena ada air, kena ada angin, kena ada cahaya matahari. Dia kata kalau tak ada orang tu tak boleh hidup. Dia kata dia orang lain. Mana dia ilmu orang kafir ni dibawa kita lari daripada Allah Ta'ala. Dia tak boleh nak kita dengan apa tu kan. Kita nampak pakai tadi hidup tu. Dia Tuhan yang suruh. Dia bisa lepas suruh. Tapi benda tu tahu tak betul. Pokok kalau kita tak terdekat. Nak hidup kita tak apa-apa nama. Kalau kita tak diwai batu. Tengok tu kan. Kalau kita ni mari mengikut, Tuhan buka hidayah pada kita. Pada pasir 100 tahun tak ada belum satu dengan pasir. Panah betul. Dia harus naik bukit hijau. Coba yang mari mana benih rupa tu mari mana. Habis betul pada pasir itu sebab gunungnya naik bukit hijau. Kita tak ada robot saya tak terdiru. Mampu juga. Tuhan diru fikir dan tubuh kita. Jadi kalau kita nampak baru dah kita reti bahawa bagi Tuhan muncul untuk mengaturkan dan meniadakan makhluk sesuatu. Maka kita nampaklah inilah dan kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan, yang kita kena patuh kepada dia. Tapi kita yang terlalu nak patuh Tuhan, dia takut sentai. Tidak takut Tuhan, takut sentai. Inilah bahaya besar pada kita. Kita takut pada makhluk. Sebab sentai itu makhluk. Sentai itu Tuhan tak. Bukan dia mari sendiri. Tuhan tak kita. Nak cek kita ni. Nampak tak kena, tak berhenti, tak Tuhan ni. Alah kata. Jadi kita nampak bahawa hidup ni semuanya nak menyatakan Allah semata-mata. Yang keempat, dia kata martabat sampai kepada zat Allah Ta'ala, iaitu orang yang memandang bahawa tiada ada yang mewujud dalam alam ini hanyalah Allah Ta'ala dua. Dan dia tak nampak ada ni makhluk, ada ni ialah Allah. Ni sudah orang syariah dia bawa ni mengaruhlah dia kata makhluk Allah. Sebab orang ni dia kata, dia kata la mawjud bihaqqin illa Allah. Tidak akan ada sesuatu ni kecuali yang ada sesuatu menunjukkan adanya Allah. Yang kalau kita lembut itu ni kalau kita kata tak ada makhluk dan ada Tuhan aja, yang kita contoh-contoh ni tak apa dia. Kalau kita kata Tuhan aku Tuhan, mengaku Tuhan tak boleh ciri. Yang sebab tu lah orang tak tahu dari segi dia ciuman. Dia tidak pada diri dia tak ada pada diri aku juga aku. Oh Tuhan aku bulu rumah surga oh Tuhan, kulit oh Tuhan. Bagaimana aku kan? Bagaimana mana orang itu so? Atas diri kita mana orang itu so?
Pintu. Tapi kita kata pintu ni. Melek apa ni setel magok pintu ni. Karena pintu daripada tanah kau. Ninti daripada tanah kau. Tanah gelap. Tokailah aku kata nak tunduk, nak hormat pada tanah. Tapi aku daripada apa? Aku lebih mulia daripada tanah di atas setel. Sebab api ni dia boleh membakar. Dan apabila aku ni keturunan aku ni ada, apa dia boleh lawan? Lawan hanyut dah dia kata, meletak di atas lawan. Ingat aku ni bukan dalam bentuk api saja. Mereka buat apa nak menyatakan aku lah, nak menyatakan aku ni daripada api yang tutup api baru nak tutup. Itu media hijau juga. Tinggal tu kan. Sudah kita akan berlaku sesuatu kecuali kehendak Tuhan. Payah nak nampak Tuhan, nak ingat ke Tuhan bahawa tiada yang wujud dari Allah, hanya Allah saja. Pak kita ni nak menyatakan lagu mana Tuhan buat. Makhluk dah hanya nak rakyat muklih pada makhluk. Makhluk takut buat. Sebab tu dia kata tapakkar fi khalqillah. Mungkinlah bila kamu aku buat itu makhluk. Memikir makhluk itu menyatulah aku. Sebab la mawjud yakin illa Allah. Tidak akan ada sesuatu kecuali ada sesuatu di sana ada Allah. Yang ke mana ya bahagia jaga-jaga kita untuk tinggi. Bukan ada ya sudah ada pada nenek dan kita kalau ke mana daripada pak mata pak yang nyata oleh musuhnya nak suka kita memikir bahagia orang syariah akan orang yang menolak kalau kita tak nanti tasawuf. Pada kita ada tasawuf sudah sebagai lagi tak kadang tidak mari minta dulu tak ada. Kalau mau besok dengar kita ya mak lari tu sih dengar kita tak kaya kita sih ya apa benda kita sih mari kalau nak dulu jadi dia tahu sih okey kalau dia juga ada lagi punya pilih semula jaga manusia lah orang kira tak sih buat aku lebih dia kita bertanya dulu. Cuba kita pikir untuk kita nampak cuba. Bapa orang kata sahur dan dia pandai lagi tu. Dia pandainya makhluk ni boleh buat kapur-kapur. Semua dia kata. Sudah ke? Yang kata dia orang munafik. Kita boleh buat ni adalah atas usaha ikhtiar itu sendiri. Kalau tak ada usaha ikhtiar tak susah tak boleh buat. Orang munafik kata kita dapat pihak orang munafik kata nak Tuhan kata gapo kamu buat tak adalah aku. Kita tak nampak tak kena aku dah maksudnya gapo kita boleh buat itu semua semata-mata kehendak Allah. Itu orang tak sampai. Jadi dia tak nampak diri dia boleh buat tu. Saya boleh buat tu. Kita itu sebab Tuhan lah yang buat makhluk ni. Dan dia buat makhluk dia buat semua. Supaya kita kata orang buat buku ilmu tu buku selama dah ada dengan dia. Tapi hari ini dia tak ada buku. Tak ada buku. Betul tak ada buku. Dan kita pandai buku tu
kok hari kita nampak dah lama dah. Dalam ilmu dia lama dah. Dia datuk dia buku sehari-hari. Kita tak nampak. Dia tak tahu dia pemahaman dia. Kita tak nampak dia buat dalam ilmu dia tu. Semenjak dia belajar ilmu dulu, dia boleh buat sampai kali ni dia sampai tengok dia tak cakap. Itu kita makhluk lain apa bilang. Dan dia boleh buat, ada kekal buat, tak ada kata. Saya payah nak nampak kata dia, payah. Orang tu berkata kata dia, apa yang dia kata kata dia, itu penting ni. Ya. Lah kita buka. Kalau dia kena berhenti sekarang ni, dia makan dia, dia berhenti. Coba sebenarnya dia tak ada. Tak ada dari sekali hari ini, insyaAllah pada minggu depan kita kepada bahasa ayat seterusnya yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, jangan pernah berikan ilmu yang bermanfaat dan jadikan ilmu yang bermanfaat dengan manfaat. Ya Allah, yang jangan menjadikan semuanya ilmu dengan sesuai. Ya Allah, yang menjadikan semuanya ya Allah, yang sedikit pada semuanya ya Allah, yang menjadikan semuanya ya Allah, yang malah semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.